Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Cik Nur Fazira? Ya, saya Nur Fazira binti Ramzi. Oh, okey. Baik. Saya Nur Syairah Fitriani dari syarikat Somnolicious. Saya hubungi Cik untuk memaklumkan bahawa permohonan bagi jawatan pembantu pemasaran telah terpilih bagi menghadiri sesi temuduga. Baik, terima kasih. Bagi sesi temuduga akan dijalankan pada tarikh 25 September 2025, masa 9.30 pagi, tempat bilik mesyuarat utama. Okey. Cik diminta hadir 15 minit lebih awal dan membawa dokumen asal seperti resume, CJ akademik serta dokumen sokongan yang berkaitan. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan atau halangan untuk hadir, boleh hubungi kami semula di nombor 011-6134-3304. Terima kasih, Cik. Semoga berjaya dalam temuduga nanti. Terima kasih. Hello, selamat datang. Hari ni interview Ya. Okay, boleh tanya tangan kat sini Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua calon terima kasih kerana hadir tepat pada masa untuk sesi temuduga pada hari ini. Saya, Nur Syairah Fitriani binti Muhammad Dari, selaku urus setia bagi sesi temuduga ini. Sebelum kita mulakan, izinkan saya beri sedikit talimat berkenaan perjalanan temuduga. Perkara yang perlu dilaksanakan sepanjang sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki mendaftar kehadiran di meja urus setia, menyediakan semua dokumen asal dan salinan untuk semakan, menunggu giliran dengan tenang di ruang menunggu yang disediakan. Yang kedua, maklumat jawatan. Jawatan yang ditawarkan pada sesi kali ini ialah pembantu pemasaran di bawah syarikat Serunding Licious Sdn Bhd. Bilangan calon temuduga. Untuk maklumkan, jumlah keseluruhan calon yang dipanggil bagi menghadiri temuduga pada hari ini ialah seramai 5 orang. Bilangan kekosongan jawatan yang ditawarkan adalah sebanyak seorang sahaja. Dan yang terakhir adalah proses pengambilan. Proses pengambilan ini akan dilaksanakan seperti berikut: semakan dokumen dan kelayakan calon, sesi temuduga bersama panel penemuduga, penilaian dan keputusan muktamad oleh pihak pengurusan. Keputusan akan dimaklumkan kepada calon melalui email dalam tempoh seminggu waktu bekerja selepas temuduga. Masa diperuntuk semasa temuduga ialah 15 hingga 20 minit. Maklumat panel penemuduga bagi sesi temuduga pada hari ini adalah terdiri daripada Muhammad Amirul Syafiq B.Adana selaku pengarah syarikat. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Muhammad Faiz, urus setia bagi sesi temuduga hari ini. Terima kasih kepada semua panel yang hadir. Tahniah kerana dilantik sebagai panel temuduga hari ini. Kita akan menjalankan sesi temuduga bagi jawatan pembantu pemasaran. Temuduga akan dilaksanakan pada 25 September bermula jam 9.30 pagi hingga 12.30 hari di bilik mesyuarat utama. Sebelum bermula, saya ingin ingatkan beberapa perkara penting adalah fail calon yang terlibat dalam sesi ini. Ini fail calon yang pertama dan ini fail calon yang kedua. Dalam ini terdapat borang permohonan jawatan, resume, surat ringan, CJ berkaitan dan borang permakahan. Okey, baik, terima kasih. Boleh kita mulakan sesi temuduga sekarang? Baik, boleh. Nur Fazira dah boleh masuk untuk interview?
Ini dokumen saya. Alhamdulillah, terima kasih. Boleh duduk. Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh perkenalkan diri anda terlebih dahulu? Salam Tuan, nama saya Nur Fazira binti Ramli. Umur saya 23 tahun. Saya masih bujang, tinggal di Kelang. Boleh anda ceritakan tentang latar belakang anda? Saya belajar di Politeknik Kota Baharu. Bidang yang saya ambil adalah Diploma Pemasaran. Saya convocation pada tahun 2024. Saya pernah menjadi sukarelawan untuk program orientasi kemasukan pelajar baru. Saya juga pernah terlibat dalam program membantu mangsa-mangsa banjir. Aktiviti ini membantu saya dalam berkomunikasi kerjasama antara kumpulan dan NGO. Okey, soalan yang seterusnya. Kenapa anda memilih jawatan ini? Saya minat jawatan pembantu pemasaran ini kerana ia memberi peluang untuk saya menggunakan kemahiran komunikasi, kreativiti serta minat saya dalam bidang pemasaran. Okey, bolehkah anda terangkan pencapaian terbaik anda semasa bekerja di butik kosmetik? Semasa saya bekerja sebagai host live, saya berjaya meningkatkan penjualan sebanyak 80% dalam masa sebulan dengan strategi saya sendiri. Saya mendapat strategi daripada TikTok, dengan TikTok, Canva dan Shopee, ilmu yang pernah saya belajar di Politeknik. Boleh terangkan apa kelebihan diri anda yang menyebabkan saya perlu ambil anda bekerja? Untuk pengalaman kerja pula, saya pernah bekerja di butik kosmetik semasa cuti SEM akhir dan lepas habis belajar. Saya bekerja di situ sebagai host live. Saya mencapai target jualan yang tinggi dan mendapat penonton siaran langsung yang ramai. Akhir sekali, saya mohon jawatan pembantu pemasaran kerana saya pernah bekerja dalam bidang tersebut dalam masa 1 tahun. Okey, baik. Apakah alat atau perisian pemasaran yang anda biasa gunakan? Saya telah bekerja dengan beberapa alat pemasaran digital seperti Google Analytics untuk menganalisasi trafik web, Hotsuite untuk menguruskan akaun media sosial dan Mailchimp untuk mengendalikan kempen email. Selain itu, saya juga pernah menggunakan Canva untuk mereka bentuk bahan pemasaran, visual dan Excel untuk analisis data. Saya sentiasa terbuka untuk mempelajari alat baru yang boleh meningkatkan keberkesanan kempen pemasaran. Bolehkah anda menyiapkan laporan prestasi maklum balas pelanggan dalam masa yang ditetapkan? Boleh Tuan, kerana saya mempunyai kemahiran yang cekap dalam membuat setiap laporan yang disediakan. Okey, baik. Sekiranya anda diberikan tugas untuk mengendalikan satu kempen pemasaran bagi satu keluaran produk baharu syarikat, bagaimanakah anda akan melaksanakannya? Saya akan membuat kajian pasaran tentang strategi pemasaran yang tepat, guna media sosial dan pengiklanan digital serta pantau hasil kempen untuk pastikan kejayaan produk. Okey, baik. Sebelum kita tamatkan sesi temuduga, awak ada sebarang pertanyaan? Bagaimanakah syarikat ini menyokong perkembangan kejayaan pekerjanya? Okey, saya percaya setiap syarikat ada pendekatan tersendiri dalam menyokong perkembangan pekerja. Saya berminat untuk tahu sama ada syarikat menyediakan latihan peluang kenaikan pangkat atau program bimbingan yang membantu pekerja berkembang. Di pihak saya sentiasa terbuka untuk belajar dan meningkatkan kemahiran supaya dapat menyumbang lebih baik kepada pasukan. Terima kasih. Sama-sama Tuan. Okey, sekarang ni kita buat sesi temuduga untuk calon yang kedua, Wan Andy Zakwan. Sila masuk. Ini dokumen saya. Okey, duduk.